Charge bateri dia, bateri AC. Tak ada. Selamat malam. Hari ini lagi satu aktiviti kita akan buat, memandangkan yang first kita punya posting dekat YT. Posting kita menunjukkan bagus punya, apa orang panggil tu? Support lah kira support. Thanks for your support. Walaupun kurang view sekejap ke apa ke, tetap minggu kan. So kita dapat hit view yang kita cakap sekali hari apa 100 view kan kita cakap kan. 100 view kita akan buat second episode kan. Jadi sekarang kita dah dapat latest as of ni hari is 1.7k view. So alhamdulillah guys. Jadi kita akan tunai perjanjian kita buat second episode ni. Dekat mana kita tak nak bilang lah. Tapi kita pernah dengar orang cakap tempat ni ada apa dia cakap? Ada weird sounds lah. Weird sounds lah Ada orang dah pernah datang So orang cakap ada macam bunyi-bunyi. Tadi aku duduk ni tadi, ada kat belakang ni. Ada juga. Tapi aku dapat rasa yang time kita nak masuk tadi tu, aku dapat rasa lain sikit lah aura dekat sini. Oh macam faham je. Tapi betul, aku terasa juga. Kau rasa tak? Aku terasa juga ni. Jadi kita ni macam dah excited sikit. Oh, terasa apa? Terasa aura dia lain macam sikit lah. Ya ke? Yes. Jadi Angan lain. Angan pendinding dia kuat lah guys. Jadi kita akan teruskan. Perasaan dia dah tinggal kat rumah. Lagi kita akan teruskan perjalanan. Jadi kepada viewers yang tengok, kalau macam biasa lah, kalau korang yang nampak, korang komen. Pasal kita punya intention just nak merungkai tempat yang orang cakap ada cerita lah. Ada cerita lah. Kita bukan nak cari, tapi kita nak confirmkan tempat tu ada cerita ke tak ada. Jalan-jalan ya, ambil angin. Kita jalan-jalan malam, ambil angin, brisk walk orang cakap. Bapak-bapak main brisk walk. Tapi nak shout out juga. Yes. Siapa yang subscribe tu kan. Terima kasih banyak. Yes. One thing nanti orang tanya asal tak nak jalan siang. Maksudnya siang kita semua sibuk dengan family. Ke kerja ke whatever. Sebab tu kita jalan malam. Betul. Malam aja kita ada time masa anak-anak semua tidur. Yes, betul. Tadi Along suruh shout out dekat subscriber baru. Thanks for the subscribe. Dan kita nak shout out lagi satu yang sponsor apa ni? Lampu. Korang nampak macam hijau-hijau ni kan? Lampu orang sponsor guys. Sponsor. Nama Nama ada. Satu Kai, satu Zu. Kaizu. Okey. Terima kasih Kaizu. Okey. So, jom boleh kita mulai? Let's go guys. Oh, tak tengok map lah. Ini kita lagau je. Ni map. Tapi ni tak trespasser Macam tu hari lah. Sama juga at your own risk. Sekarang kita kat mana? Tu tak taruh you are here Aku tak faham macam nak tengok map ni. Selalu dia kena taruh you are here. Ni kita. Agaknya tu toilet. Tu parking betul lah. So kalau kita ke sana West Marsh Station 1km. Okay lah, kita try pergi sini lah. Tu ada apa? Oh. Baik, ada babi hutan lah. Mana? Ni, sign dia. Oh. Jadi kalau ada babi hutan, apa yang kita kena Look look for? Look for ke lari lah? Lari, tak payah look lah Dapat babi, terus lari. Hutan danger lah. Danger, boleh mati lah. Serapa lah, diorang metas lah? Yap. Pasal dia violent lah kira. Kereta. Alamak. Kereta? Kereta boleh masuk lah? Boleh masuk ke kereta?
Polis kan tu? Ranger saya. Ha? Ranger. Ranger? Dia tak kacau. Kira boleh lah Hmm. Ke sekali orang cakap, korang nampak tak? Jalan. Ini Ranger ada blinker apa? Ada. Aku tengok tak ada ranger. Tak, gini diorang cakap, ni 3 orang kan. Okay, kita drive depan. Lepas tu pakai baju. Okay, kita sembunyi-sembunyi. Kalau tak boleh, mesti dia dah stop kita pun tadi Dia dah stop, dia Tapi dah... dia tulis 7 to 7. Pasal ni dah dalam pagar saya kira. Dia dalam pagar, tapi unless kalau tempat tu macam ni macam free boleh masuk ke. Sebab dia setakat apa ni? Ni gated dia tau. Gantry pun untuk parking. Dia tak ada gate apa. No problem lah. Let's go. Dia sekarang tengah in perubatan Islam punya line Diorang tengah kecoh pasal ada this Malaysian punya perawat cakap kata yang macam baju ada wafak kan, ada talisman ni semua kan. Dia cakap boleh pakai sebenarnya, cuma kau nak kena tahu apa yang kau pakai lah. Tu yang kira spark dia punya ni Oh, dia cakap boleh? Dia cakap boleh Aduh. So ada lah. Kau nak pakai, kau nak pergi toilet. Kan ada kita punya member-member kita yang tukang rawat kan ada post juga kat Facebook. Kira macam dia cakap apa saja lah, cakap macam gitu kan. Kau misleading lah kan. Pasal dia dah break dia punya ayat tu Dia dah campurkan ayat-ayat dia kan. And the thing is, dia bukan pasal tu je lah. Pasal kira kau dah believe in something lah. Correct kan? Yalah. Kira that might work lah. That can protect lah. Protect lah Serve and protect lah. To protect. Protect apa lah? Protect lah. Melayu ditindas lah. Macam nak cakap? Macam nak cakap? Uish. Oi, Aku panjang. Kau ni, alamak. Jangan takut tu. Tak ada lah. Ui. Tak kajut lah. Jatuh gitu je bro. Lagi satu guys, kalau ada recommendation untuk ke tempat apa-apa korang boleh list down dekat komen lah. Dia pasal kita ni tak berapa banyak tahu jalan. Kita pun tanya-tanya orang kan. Mana yang korang rasa seram lah. Pasal keyword dia is seram guys. Aku ada juga orang recommend tempat-tempat lah kan. Is it? Ada. Orang kasih aku itu di tempat. So Adalah. check it out lah. Suruh check it out lah. Dia cakap sana kau tak payah nak masuk. Kau kat situ luar je, kau dah rasa lah dia cakap. Is it? Macam dia. Rasa apa? Kau Aku jangan tak rasa nak terberak lagi tau. Mana tahu nenek nak berak lagi. Sini ada tempat Bus stop. tempat riadah. Education. Ya ke? Oh tak lah, ni apa? View apa? Orang ni? Weaver. Macam tengok-tengok binatang lah. Oh, viewpoint. Viewpoint. Weaver shelter. Oh, dia tunjuk binatang-binatang ni. Kira kat sini ada binatang ni lah. Kalau korang tak tengok gini, korang dah tahulah kat mana. Oh, burung. Oh, Boleh datang siang tau ni kira. Memang lah. Bawa anak. Aku pernah bawa anak aku jalan-jalan lah tempat-tempat gini. Kau pernah bawa anak kau jalan sini? Sini tak yang apa? Oh, yang lagi satu lah. Nature Reserve. Oh, Yang yang belakang kandut tu. lah. Kau buka berapa kau punya lampu? 30. Okey lah. Jangan takut, dah charge ni. Baik. Macam sikit hari tak charge. Kan, dia kena macam itu, nampak benda jatuh je. Sorry aku kadang-kadang nak kena pusing-pusingkan lampu. Tapi susah kita nak educate orang-orang yang macam dah terlalu percaya benda-benda yang tu Pasal Macam yang- mungkin basic tu kurang kot. Basic kurang
Dia basic kurang tak apa. Jangan kau punya otak tu kau sempitkan, kau tak boleh nak terima benda lain. Tak nak belajar. Yes. Pasal inilah kadang-kadang dari kecil macam gitu kan. Kau tak being educated. Sama jugalah macam aku. Sama, I mean makin kau membesar makin kau dapat tahu kan benda betul, benda merepek semua. Macam dulu ingat normal je. Sebab tu lah aku rasa yang important is orang nak kena educate. Kalau tak tahu tanya. Yes. Malu bertanya sesat jalan, wai. Kami budak Tapi tanya pun yalah baru kena belajar. buat research lah kan, tanya-tanya. Ya. Dia benda gini. Kalau Benda macam bukanlah kira macam kau cakap nak kena research ni semua. Kalau kau ada tak sure dengan satu isu ni, kau boleh tanya dengan ramai orang. Kau jangan ambil satu orang je. Yes, Mungkin satu betul, orang yang kau tanya ni salah kan. Jadi kau tanya 10 orang. Jadi bila kau dapat jawapan yang sama daripada 8 orang tu, itu kau ikut. Kan dia nak pergi kepada conclusion lah. Yes. Kalau tak pun kau takkan dapat jawapan. Pasal nanti kau tanya satu orang, kau percaya je kan. Kau tak tahu itu betul ke salah kan. Betul juga. Kena tanya different opinions. Ngah. Aku rasa tadi kan, Apa punya? patut kita drive lah terus masuk dalam sampai jalan. Apa? Kita drive tu. Tadi kira ikut dia. Sembarang. Baik. Syul lah, rabak Syul. Ni mesti tadi punya ni lah. Kau Kau tengok dia tengah nak visit siapa kawan dia. Alamak. kesian Wai, dia. escargot. Ni ada lagi. Escargot, wai. Alamak, dia silau lah. Sorry. Okay guys, hopefully dia punya footage ni kan senonoh sikit lah. Compare dengan ni. Kita, Pasal yang kita first pun tu, baru kan. first tu kita trial and error je. Tapi memandangkan ramai orang yang tengok. Manakah Along seorang terkejut dengan dia punya view. Along pun dah huru hara saya nak buat lagi. Aku dah hari-hari tengok macam tengok bank naik tau kira. Tak adalah. Begitu dah teruk. Thanks lah guys. Thanks. Korang nak tahu kita beginners guys. Kita mencuba. Andai lah ni. Kita Tapi pun kalau yang tak tahu, sebenarnya kita start daripada podcast tau. Podcast kita pun tak popular mana lah. Pasal kita tak, apa orang panggil tu? Tak push lah. Kita tak push. Ya nak dengar. Yes. Tak dengar tak apa. Kita start daripada Spotify. Spotify hilang. Benda-benda pun hilang. Lepas tu kita pergi ke YT. So komitmen tu berat sikit. Jadi kita lari pergi YouTube. Dan kita punya Spotify channel dah dibubarkan. Tapi yalah, dia punya topik-topik kita dah pas lah Dah tak ingat lagi apa kita buat Kita cuma ingat satu je. Tapi tu kat YouTube ke kat Spotify? Spotify lah. Yang Spotify. kalau kau dapat berapa? 100,000 ke 1 million lah. Tak tahu bukan 50k 50k ke? 50k. Yang kawan nak kahwin lagi tu lah. Tu kan? Tak, itu lain topik. Itu lain Itu lain tu apa? Itu lagi satu. Kalau boleh kahwin lagi. Kalau boleh kahwin lagi. Oh. Boleh lah. Nak tak? Sian kawan tu. Mungkin pasal tu lah. Tapi itu ada dekat IG juga tau. Kita live kat IG. Is it? Oh ya. Itu aku punya personal IG lah. Okey lah. Dia punya nama ni yang antara kita ni Along, Angah, Busu ni. Dia datang daripada podcast punya apa ni? Idea lah. Kita bukan nak tutup nama kita tapi kita saja je nak buat macam karakter ni macam adik-beradik bersembang lah kan. Yes. Jadi sampailah ke hari ni masih lagi kekal Along, Angah, Busu. Tapi kita kenal memang daripada dulu. Dah lama dah. And aku pun tak ada abang. Jadi aku anggap aku Busu lah. Diorang ni abang-abang aku lah. Nampak? punya Tu hehe. Kira kan nak buat konten lah. Yes, gezek lah. Tapi ada guys, jangan.
Aku ni dah tak kuat lari. Tak ada, sekali kau tengah jalan-jalan gini ya. Kau dengar macam bebek. Dek, tunggu dek. Begitu tau. Kita tunggu je. Ha? Kau tunggu je. Oh, tunggu, okey. Hmm. Dek, tunggu dek. Kali kau toleh kan. Dekat belakang ada tengah lambai-lambai kau. Dek, tunggu. Kau buat apa? Tapi dia makin dekat lah. Tapi dia pelan. Sekarang kau tak nampak apa kat belakang. Kau slow gini kan. Dia macam ada kau. Ikut. Tapi Kira kau macam- tak nak layan. Kau jalan makin laju. Tapi dia makin dekat. Kau nampak dia macam pelan. Kau nampak dia pelan tapi dia macam makin dekat. Oh. Aku tahu. Aku suruh dia cepat sikit. Dia jogging lah. Salah. Ada orang tolak dia nampak. Kau dah leceh. Sana masih ada aktiviti aku ingat. Lampu banyak. Terang tu. Tak. Tu kira building lain. What is it? Pasal ni dia dekat tepi ni. Ni kita rounding. Kirakan dia sampai end kita nak patah balik lagi lah. Betul tak? Sekejap Ni dah dead end apa? Ke dia tu masuk sini tadi Taklah, mana ada dia. Ya, ada motor je. Mak tutup je mak lampu kau. Sekejap guys. Ni motor Cisco kan? Taklah. Dia. Kereta tadi lah. Allah. Motor Cisco. Nak masuk je. Ya, dia cakap tak boleh, kita patah balik je. Macam dia lepak. Bukan dia one round ke? Ni kira ni pergi sana lah. Tu. Dah signboard tu tak boleh masuk. Lah. Sini je. Kira dia straight Bukan tadi kat tepi lah. ke? Lah, no entry lah. Ni tadi kereta tadi lah. Kita tadi. Ni dah suluh-suluh kita ni. Nak kena pusing balik lah. Pusing balik lah. Orang pusing lah. Nak kena U-turn. Pasal ni tak boleh ambil kamera lah. Ni benda. Is it? Tu ada no camera sign. Itu kira kan. Pasal tu tadi map dia kira begini je. Dia straight. Dia bukan rounding punya. Map Ni tu dia kan. tak ada round. Dia straight. Okay, kita boleh duduk dekat tempat tadi. Kita suruh orang duduk dandam song-song kat situ. Okay tak? Uji nyali sekejap. Uji nyali sekejap depan. Uji nyali. Tak ada gini lah. Satu orang jalan dulu. Dah 20 minit lagi satu orang jalan. Okay. Kamera ada 2 je. Dan aku jalan dengan Angah. Okay. Aku jalan dulu lah. Aku tak berani jalan last. Kalau jalan depan aku okey. Kalau macam tadi kita masuk tu mungkin tak boleh lah. Kan dia dah cakap no entry. No entry. So, macam gini kita boleh still boleh debate lah. Mana sign no entry? Ni 7 sampai 7 kau tak faham. 7 sampai 7 je pun kau cakap tu time. Boleh cakap tak nampak apa. Tadi Mustahil lah, mustahil. Kau nampak ke? Tu Tak ada, dia tak ada tulis. Ni Tapi ni. tak salah lah, dia tak stop kita apa. Yalah. Dia Kita kat situ lama pun dia tak cakap dengan Ini kita. tak boleh masuk lah. West Marshes. Tu, betul. Ni, kiri ni. Tapi, jap. It's the place lah kan. Boleh masuk lagi lah Dul. Ni tower dia ni kat dalam ni. Ada tower? Tower yang diorang tu hari naik tower apa. Captain tower ni. Yang apa yang channel Sekarang tu kita lah. kat mana? Tadi kita kat sini. Sini memang darut mati nampak. Ni. Dia ni. Ni memang darut mati. Bukan, ni dah gated. Oh ni tadi lah kira. Ni road mati. ni yang tadi tu. Ni road mati ni sini Tadi tadi. tadi. Jadi ni ada. Captain tower ni. Kau tutup lampu kau, kita masuk dulu. Oh, aku punya ni. Okey, jom. Sekejap.
Dah gini je. Dia punya barrier. Kira apa? Wrestling man ni. Square box. Oh ni ah. Mana masuk dia? Ni ah. Tak lah. Mana je ni? Ni lah. Tak. Habis ni apa? Sini lah. Tu bukan tangga ke? Kan. Dia jauh lagi. Ni. Tower dia ni. Tu tahu. Mana? Ni. Relax. Diorang pegang kan? Taklah pasal ada binatang. Tower dia ni atas ni. Tak pernah pegang. Oh, Oh, inilah ya. yang diorang naik Ha, jom lah. bridge ni. Ni Terus tower turun dekat situ. sini. Come follow me. Follow Kat me. atas dah tak ada kat lampu tu. Boleh. Nanti budak tu nampak kita. Ah. Okay guys, kalau yang tahu kan benda ni Kau nak lampu tak lah? Tak, aku okey. Korang ada lampu. Nampak? pasal sebenarnya kita tak berapa sure okey tak okey masuk tempat ni. Tapi menurut Ramalan. renungan makrifat kita, tempat ni macam okey lah boleh masuk kan. Okey, jom. Kamera tak? Saya ada kamera ni. Mana? Tak ada. Kena off lampu lah. Off lampu aku tak nampak sure. Aku sini. Sekejap aku keluarkan senapang. Tu, tengah patah balik. Ha? Tengah patah balik. Kau dengar ke kau nampak? Dengar. Woi, penat dah Syul. Okey, dah nak sampai. Wah. Agak memenatkan Kan, tak ada kan? Tak tahu tak nampak. Oh. Kamera kat atas kita saya. Ya. Tapi Masih. Aku nak curi nut tu. kamera. Ha? Kamera. Yang sudah tu. Ya, kamera tu. Taklah. Kamera apa? Kamera tak ada. Macam ada lampu eh. Tak ada tak gerak, dia tak follow kita okey lah. Purple swamp hen, common moor hen. Apa semua hen. Purple heron. Kira ni burung-burung tempatan di sini. Oh, sana. Mana? Bridge eh? Bridge. Tinggi juga. Tinggi lah Syul, naik penat gini takkan tak tinggi. Ya lagi satu lah Syul. Apa yang lagi satu? Sini. Dekat sini. Hidup. Ni hidup. Ha? Ni atas aku nampak. Hidup. Ha. Duduk. Dan Macam kau tahu hidup? lampu merah lah. Ada lampu merah. Ha. Dia ada infrared. Dia facing ke sana. Ha. Kau orang naik. Kira dia dah nampak tu. Okey, apa dia ni detection eh? Ah, Tak, bukan infrared. infrared. Kira malam dia macam black and white ah. Wih, tinggi Syul. Kita jalan sini ah. Ha, ni batu ni tadi.
Okey, sekarang kita berada di tower. Tower apa pun saya tak tahu. Agak tinggi juga mengah kan ni. Kita tak tahu kena nampak peluh-peluh ni. Ni kira tu tower lah. Ha? Tu tower. Tu tower? Ha. Tu tower tu apa? Tower. Lord dari. Anga yang fit-fit gini pun mengah juga. Mengah tak? Ke Okey lah. tak ada hal lah ni pada kau. Baby sikit lah. Celah gigi You. Tak ada nervous pasal ada kamera. Nervous Betul juga. Kira macam tengah buat benda yang illegal lah. Dipertikaikan lah. Benda masih dalam khilaf lah. Orang Khilaf cakap soheh ke tak soheh kita tak tahu lah kan. Betul lah. Jadi siapa yang tengok kan boleh komen benda ni actually okey ke tak okey. Pasal kita tak tahu sebenarnya. Pasal yang pernah kita nampak is dia cakap 7 to 7 tapi dia tak ada cakap no entry ke apa ke lah kan. Pasal tadi ada security lah kan. Ranger lah. Tadi ada ranger pas by kita. Ranger tu dia bawa bodoh. Lepas tu kita meet them at the end. Lepas tu dia kat dalam, dia masih kat dalam, dia nampak kita. So kita kat situ quite lama. About seminit gitu. Kita tengah berbual. Diorang pun tak approach kita, cakap tak boleh masuk ke apa kan. So kita take it as taklah tu diorang tengah aku rasa buat report kat dalam lah. Pasal kalau ada suluh dia direct apa, tapi ni tak direct. And they can go out and tell us mah. But they never. So kita take it. Is ada malas ataupun diorang tak nampak kita. Betul. Itu adalah satu misteri. Atau mungkin ranger tu dia akan tengok YouTube ni. Ya, jadi dia boleh komen. Jadi macam mana kita turun balik, kita akan patah balik ke sana. Sekarang misteri dia, ini adalah satu misteri kampung pisang. Kita tak tahu tempat dia kat mana. And rupa dia pun macam mana. Tu yang tadi tu lah, JTC yang tadi kita masuk. Okay, jadi buat sementara waktu kita bergelap dulu. Sebentar. Kita ambil lampu kecil je Jadi semua nampak step. Dia tengah gini kan. Kali keluar satu kepala kan. Kau mau ambil ni, pam kasih saya. Siulah. Kali dah gitu dia macam, aduh. Rupanya guard tadi. Asal kau ikut? Cisco. Cisco yang tadi parking tu. Cisco juga Dia yang tadi sama yang keluar tadi. Yang kita nampak tadi. Tapi tak, itu van. Dia punya tepi dia. Oh, sama Setis Cisco. Van baru kira Okay, tadi kita jalan sana masuk. Ni kita keluar sini. Oh, tadi kita kat situ ah. Oh, ni ada lagi ni. Ada lagi ni. Wah. Ni kira aduh. Kejap dia. Toilet. Ini dah betul punya Jumanji ni. Baru aku nak cakap. Oh, inilah yang diorang jalan sikit tadi. Is it? Oh, ni dah tak masuk ni. Apa panggil nama dia? Joghouse Jungle. Dead end Ya. Inilah the door kalau kau nak tahu. Dia kirakan tempat ni dah tak boleh masuk lah. Kita believe yang tempat macam ini kalau dia dah cakap no entry ke apa, tu baru tak boleh masuk kita akan obey lah Cuma kalau yang macam tempat samar-samar yang kita tak pasti, mungkin boleh. Ayo. Boleh ditimbangkan. Dia gini dia tunggu kat depan. Dah nak keluar, dia cakap gitu. Lebih ada snail banyak kat bawah tu. Tadi terkena satu lah. Minta maaf lah ya. Tak sengaja. Ni lagi. Tengah roman. Oi. Ada binatang. Ada binatang. Tu lari.
Sini ada. Ni just tempat duduk lah Tempat lipat. Ish, terpijak lagi. Aduh. Dia kalau tempat-tempat macam gini, kan, seram dia pasal gelap je lah. Gelap dan babi hutan, wai. Yes. Tapi kan, kalau letak kita tutup lampu, kita punya mata ni dah adjust to dia punya environment tau. Kita kena Kita adapt. nampak. Kau adapt to the darkness bro. Yes. Kita akan nampak. Tapi kamera tak nampak apa-apa lah. Kau punya mata dipaksa nampak. Macam mana pun tetap dia Tutup akan. lu, tutup lu. Sorry guys. Ni kira macam aku rasa substation lah Lepas tu ada guard apa. Ish. Ni lagi. Aduh, rasa bersalah. Tu memang dah ajal. Situ. So, kita nak kena jadi apokalip lah. Kukulkan! Belakang lah, belakang. Dia ikut kita jalan. Nanti aku cucuk atas pula. Ini tempat memang tekan diorang cakap apa? Diorang dengar benda pelik Tapi tadi aku dengar cuma itu binatang. Yes lah. Dia actually banyak je. Aku sebenarnya tempat-tempat gini aku dah biasa jalan. Pasal dulu aku kerja maintenance. Jadi tempat yang aku pergi ni memang hutan-hutan lah. Ada tempat memang tak ada lampu. Aku biasa juga jalan seorang. So tapi macam kalau dia ada rasa lain lah pasal tempat yang kau tak pernah jalan dengan kau pernah jalan kan. Dia unknown lah. Dia seram dia kat situ je, kau tak tahu apa ada kan. Kalau kau dah pernah jalan, kau dah Kira siang aku pernah jalan, malam aku pernah jalan tu kira dah okey lah. kau understand dia punya environment tau. Yes. Sana apa dulu tak. Macam ni tempat ni kita first time jalan, jadi tu lah. Tak berapa sure. Kalau betul-betul sekarang kita dah 1.8. Klik. Okey lah. Hopefully footage ni dia tak blur, tak blur pula apa, lens tak kotor lah. Itu hari pasal kita kena cap Ada orang pegang weh. cap kipas udang. Tahu apa benda tergantung. Mana? Wah, Daun. Ni tadi first suspend tu daun jatuh lah. Tak kajut. Itu paling suspend lah. Aku rasa DP pergi patah balik satu klik lah. Dia kan macam korang pernah dengar cerita tak, orang cakap saya pusing saya tak jumpa jalan keluar. Kira kalau kita in that situation apa yang kita akan buat? Pusing balik. Pusing juga Pusing balik. Tak boleh. Kau nak patah balik pasal kau dah jalan. Kau dah tak nampak jalan masuk. Habis tu? Kau dah patah balik. Maksudnya dia dah tak kasi kau masuk dalam lagi. Siapa tu dia? Tak tahu lah. Aku pernah dalam satu peristiwa ni yang kau cerita tu lah? Yes. Itu aku dengan abang aku dengan bapak aku. Kita jalan petang. Masa tu aku rasa umur aku baru 10 ke 9 lah.
Tapi kita jalan dekat atas bukit tu. So macam gini lah kira naik evening walk lah. Petang pukul 6 gitu sebelum maghrib. Kita dah jalan, memang rasa bapak aku pun tak pernah lalu situ kot. Sekali dah masuk satu tempat tu, kita rasa macam jauh lah. Kenapa kita macam tak keluar-keluar Kita tak jumpa jalan keluar. Tempat dia ni lah, macam gini lah. Yang sikit gini, footpath macam gini jalan. Sekali kita dah decide, okay, U-turn balik lah. Weh, U-turn dia sekejap gila. Terus dah keluar. Terus dah baik-baik hutan-hutan gitu kan. Pasal pokok semua dah covered lah. Terus keluar jadi gini lah. Jadi lapang macam gini lah. So, kita tak cakap apa-apa lah. On that moment, kita just let it slide je. Tapi, memang dah gelap lah. Kerana kita ambil shortcut, kita tak patah balik jalan tempat yang first masuk kita pergi di area exit. Tapi kita patah balik. Sekali, the next time datang sana, memang sana dead end lah. Masa masuk terus dah gini lah. Jadi dia tak jauh pun. So bila masa tu dah jalan dah tahu kan. So yalah, misteri lah, tu part misteri. That is what aku encounter. Aku punya experience lah on that moment. Tapi kesudahan dia, yalah, alam dorang pun memang ada. Dorang pun boleh buat apa yang dorang nak buat dengan kita lah kan. Kirakan magic lah. Magic. Tu yang orang panggil masuk alam bunian apa tu. Mungkin kan kasih kau sesat lah. Mungkin Misdirection. kita masih tengah jalan tau. Tapi kita kat situ je. Kita tak gerak. Tapi kita perasan kita gerak. Mungkin Allah A'lam. Aku pun tak tahu. Kau shu-shu-shu ke apa? Tak dengar ke tadi? Angah dengar Angah Masih dengar. Pasal aku tengah berbual. Aku dengar suara aku je. Tu lah misteri dia. Suara tu. So bunyi-bunyian memang ada. Bunyi-bunyian memang ada. Bunyi-bunyian ayalah. Dia bunyi ni. Apokalip panggil dia punya geng. Ya, ini bila jalan macam gini kan, footage dia. Check. Tak nampak banyak ah. Nampak depan ni je. So aku nak kena kat lampu kita. Pun tak nampak juga. Ni pun kita patah balik macam tak jumpa ni jalan bawah. Dia macam bila patah balik macam lama ya. Asyik. 2.4. Dah 2.4? Pasah, APPT pasah. Okey, dah sampai. Mana? Kawan dah mengantuk. Saya kan ni pun boleh tahan pearl juga Pearl apa? Peluh. Peluh tak dia lagi kat atas tu. Is it? Kita di sini. Nak tahu balik ke? Nak sambung? Ni lah, keluar situ. Oh, situ Tu kan tempat ranger tu. Si. Okey. Aku dah mula familiar dengan tempat ni lah. Kan? Oh, sebelah hijau sebelah. Satu. Okey, dah boleh tutup lampu dulu, Long. Bunyi katak. Tu lagi satu bunyi lah. Itu katak. Tut lah, tut. Tut Tut lah. Kepala tut. Katak ke kakak? Ya, For your safety, conclusion lah. members of the public seek cover at the nearest shelter available and avoid entering a forested area including nature reserve and nature park during and immediately after bad weather. Dengar. Ni apa sedut Bismillah. So. Okey.
ada kawan-kawan kita yang menanti-nantikan pemuncak Olimpik. Tadi kita dah naik tu tower. Jadi tu tower kita tak takut pasal benda-benda yang kita rasa patut kita takut. Tapi kita takut pasal ada kamera. Itu je. Lain tak takut. Kita takut kamera. Sebab kalau misalnya footage tu nampak muka kita clear, sekali diorang tunjuk kat Straits Times, wanted. Siul lah wanted. Itu yang buat seram. Tapi apa-apa pun, orang yang tune in dengan kita punya AAA studio YouTube, terima kasih. Orang boleh tolong subscribe. Pasal subscribe tu percuma. Kalau orang Indon cakap gratis. Gratis. Ya. Lagi satu rajin-rajin komen lah guys. Pasal apa tahu, macam kita buat benda ni is a trial tau. Macam yang first meal kita buat, jadi dia macam ada views lah. Kita tengok ada positif punya peningkatan lah. Jadi kalau macam korang rajin komen apa yang perlu kita buat, tapi ingat lah jangan macam cakap pergi cari hantu kat sini. Kita tak cari hantu guys. Kita just macam orang cakap apa tempat ni ada bunyi ke, ada seram ke apa kan. Dan kita pergi tengok seram ke tak seram lah. Betul. Mungkin Seram dia kat sini kamera lah, kamera hidup lah. Kamera hidup. Yes, yes. kalau korang boleh komen tempat-tempat yang tak ada kamera lah. Pasal ni itulah. Pasal macam kita cakap, kita ni bapak-bapak budak kan. Jadi kalau apa-apa ada kena-mengena dengan law ni, kita leceh sikit kan. Leceh. Tapi alhamdulillah tadi kita Tu lah. tak kena Kita tahan kita feel okay pasal ranger tu dah pass by kita and dia tak cakap apa-apa. Orang Tu je. Tapi kalau korang tak ada apa-apa, tak payah datang lah tempat ni. pasal dia one end to one end straight tu lah. dia. Straight. End to end, dia mati situ, dia patah balik. Kalau nak datang siang hari. Korang boleh DM ke PM, kita boleh kasih lokasi. Korang datang siang hari. Dah tahu dah. Dia dah tahu dah, tadi dia dah nampak. Tak ada mana tahu yang tak tahu kan. Pasal ada juga macam aku ni tak tahu. Walaupun aku tengok video yang korang tunjuk tu, aku tak tahu tempat tu kat mana. Nanti sekarang ni aku sampai, baru aku tahu. So next punya korang boleh suggest dekat mana, suggest apa konten atau apa kita kena buat. Macam nanti korang cakap, Along pergi duduk sana sorang-sorang, kata tak seram. Weh, aku takut. Aku takut. Bukan cakap tak takut. Tapi penat. Aduh. Penat. Okay. Nah, pasal kita pun dari apa aktiviti lain apa dari siang. Jadi ni lah benda explore. Orang cakap tempat ni keras lah apa lah kan. Keras memang keras lah. Keras tu mana-mana. Tempat dia orang dah tahu. Kita explore malam hari untuk dorang. Korang boleh explore siang hari. Malam hari kita pergikan untuk korang, kita tunjuk korang suasana malam dia. Itu objektif dia kira